tepung. So nak pergi berubat. Ui, ni mana kita lama-lama ni? Best gila nak beli ni anak. Ui, lebih kurang harga dia okey lah. Okay nak? My favourite. Turun. Dah agak lah. Nak pakai duit saya tu guys. Jom. Tu, Naruto hilang lah. Naruto hilang lah. Ada Naruto lah kan. Nampak Naruto. Mana tahu. Naruto nak pergi training. Dekat Ulu Gali. Ulu Gali? Hah? Ke Azhar punya rumah. Kita dah sampai. Sampai mana? Sampai tempat yang tak dituju. Adik saya memang biadab sikit. Jom. Okay, jadi nanti kita cerita selebihnya. View kampung bestnya. Tenang je. Mana? Oh, sipar saya dekat bapak saya. Oh, mana mak sipar Bahon? Saya pakai sipar dulu. Terima kasih Maya. Bye. Pak saya merembat selipar. Kenapa abang tak kasih sipar kita bagi tu? Kita orang nak kita nak pergi tempat splendid. Kita orang sejak kecil lagi. Kita orang suka gila pergi sini. Ni kat Dom. Jom. Our favorite splendid. Jom. Di Tongfat. Ni pun tempat favorite kita orang dulu. Sekarang bersama. Fight guys, Tongfat guys. Step forward. Sini. Betul. Nak buat roti cini petang. So kita kena beli roti, okey? Ya, sekejap. Dia jumpa kawan dah. Guys, nak saya jumpa member. Sebab punya ni. Itu lah tu. Ni lah kot. Itu berapa? RM7.8. Mak selalu beli ni. Oh ya. Kan mak selalu beli ni. Korang komen kat bawah beli mana. Kita nak cari garam dan madu. Merah bibir kamu, kamu lirik aku. Bukan mana. Kau jangan tukar-tukar dia punya lirik. Sekarang kita nak cari garam madu. Oh ni tepung. Lagu dia besar lirik kamu, kamu lirik aku. Ni lah. Ni gula. Cubalah selalu kan beriodin. Tak nak. Nah ni hijau-hijau. Okay guys, kita jumpa garam. Okay, jom. Timbang. Sini 3. Adik saya nak beli ke Peter. Cakap. Oh, sepah di situ. Ah? Ada? Ambil 50 sen. Oh, untuk sekarang tu je. Annoying lah adik saya. Okay. So kita akan sambung sekejap lagi. Jadi kita orang akan pergi event. Ni tak tahu aja, kita tak tahu nak buat konten apa hari ni. Tapi kita akan pergi event sekejap lagi. Sekarang panas terik juga tengok Ni kenapa yang belakang ni? Panas terik. Kita nak pergi tadi pasal macam panas sangat. Tapi tak apa. Okay. Siapa pula? Cantik lighting. Siapa ni? Dia tunggu. Dekat situ. Okay, kita nak apa ni? Ni udang yang kepala ni coba. Ayah. Kita gasuk. Suasana kampung. Best je. Tenang di situ. Pokok rambutan ni dah berbuah. Di event sini kereta banyak. Orangnya tak ramai. Apa?
Tapi tak apa, kita try masuk. So cantik. Itu orang belakang sebab tadi punya peti ais. Peti ais ini rosak. So let's go. Ikut depan sebab tak jumpa pagar punya kunci. Ni bangkai daripada bangkai makan cukup. Mana? Kita orang nak pergi orang kahwin. Orang kahwin tu kat depan je. Sekejap. Situ ada selalu macam-macam. Oh, ramai guys. Panas. Kau nampak apa sih nampak dia? Panas. Wow. Ada kambing. Macam depan lah. Sekarang kita dah balik daripada sana tu. Okay. So saya membawa bekal. Saya tak bawa dengan tangan kosong. Saya bawa bubur. Bubur apa? Apa yang nak tak tahu lah. Saya bubur dia sedap. Cukur. Bubur cukur orang panggil. Syukur. Lepas tu saya bawa lah balik satu. Ya, sebab nak makan kat rumah. Sambil tengok K-drama. Ya kan? Panas tu, sumpah panas. So kita orang plan macam nak buka parking lot. So parking kat depan rumah ni dapat RM5 lah, tak adalah. Semua nak bisnes kan Yana. Sebab besar kan parking lot kat rumah. Oh dah ada satu kereta. So RM5. Okay. Ini pala kak RM5. Oh bapak kau ingat pavilion. Okay. Kita kira per kepala. Ni muat ni dalam 6-7 kereta je muat je. Kita ada tetamu. Dia dia akan menendangkan lagu sepatah dua kata. Kena letak stiker tak apa. Stiker senyum kan. Korang fikir dia nak balik. Hujan. Semua kau duduk lagi sehari. Boleh tidur. Sejuk lah tidur tengok hujan di sini. Bye bye. Sedih lah. Tadi kat depan aku je. Tak ada kerja. Wow. Okay guys. So tu je vlog untuk hari ni. Tapi tak tahu je kat KL nak pergi mana ke tak tahu. Oh. Assalamualaikum. Bye.